Mula-mula tadi saya datang gunting rambut. Lepas tu Puan Anis bercerita tentang mesin hidrogen dan juga urutan apa yang disebut? Genki ke Genki kita. Genki. Lepas tu bila dah siap gunting rambut tu, Anis tengok muka akak macam apa nak sebut macam bengkak sebelah, macam sengit itulah, sebab akak pun rasa macam mata pun macam kecil sikit macam tu. Jadi Anis sadangkan nak buat itulah urutan tu. Jadi akak pun kata bolehlah nak cuba. Tapi bila dah lepas cuba dalam masa 40 minit, ya Allah, rasa ringan. Mata ni, atas ni dah tak ada bunyi macam angin. Kepala ni pun dah tak ada rasa, macam mana nak sebut, kadang-kadang berat sebab stres, sebab akak mengajar. Lepas tu belakang badan, terutama kat tulang belikat ni macam dah rasa ringan. Ni dah mula keluar peluh banyak, macam seronok sangat. Lepas tu tadi ni baru lepas minum air yang mengandungi hidrogen, badan rasa ringan sangat. Lepas ni rasa nak cuba lagi lah. Nak cuba dan doakan semoga dapat beli mesin hidrogen untuk akak dan juga satu keluarga. Terima kasih. Semoga Anis bertambah maju. Amin. Perkembangannya, amin, perniagaannya. Dan insyaAllah lepas ni akak nak buat urutan Genki ke apa benda tu. Yang sebelum ni 40 minit, lepas ni insyaAllah akan nak buat yang 80 minit. Kata Anis dalam masa 3 hari lagi boleh datang. InsyaAllah minggu depan akan datang lagi. Terima kasih Anis. Semoga rezeki untuk akak semoga lagi cepat sembuh dan lagi cepat ringan badan. Semoga akak boleh menjalankan pekerjaan akak hingga ke akhirnya nanti sampai pencen lah. Doakan sihat. Amin.